Penyakit bawaan makanan ni kekal sebagai beban global utama yang menyebabkan sekurang-kurangnya 200 penyakit yang menjejaskan kesihatan, boleh menjejaskan mata pencarian, pendidikan dan seterusnya ekonomi. Namun sebahagian besar daripada beban yang dinyatakan ini masih boleh dicegah. Jadi tema Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 ini memberi penekanan bagaimana data berkaitan dengan penyakit ini serta bebannya atau kehilangan nyawa yang disebabkan olehnya boleh mendokong ataupun membimbing kita ke arah mengambil tindakan atau jalan penyelesaian yang lebih berfokus dan cost efektif. Jadi beban di sini merujuk kepada impak akibat penyakit bawaan makanan terhadap kesihatan awam atau kepada pengguna dan seterusnya kepada ekonomi negara dan dunia. Jadi setiap tahun pelbagai jenis penyakit berpunca daripada bakteria, virus ataupun bahan kimia dalam makanan akan menyebabkan berjuta-juta orang jatuh sakit. Dan beban ini tidak terkesan samalah, dia akan merentasi pelbagai lapisan masyarakat dengan risiko yang berbeza, di mana kanak-kanak merupakan golongan yang paling berisiko akibat kesihatan yang terjejas akibat kes-kes penyakit bawaan makanan. Jadi fokus Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada tahun 2026 ini dipilih untuk kita untuk mengubah tumpuan kita kepada daripada sekadar mengenal pasti masalah penyakit bawaan makanan itu kepada fokus melaksanakan ataupun mencari penyelesaian untuk makanan yang selamat boleh diakses oleh semua pihak, tidak kira di mana saja mereka berada.